Macam saya mention tadi dekat atas stage, memang lega sebab Vamos tu ex team saya, and adalah benda-benda yang terjadi dalam tu apa semua. So lagi satu sebab saya tak nak Aero 404 tu taunting saya, sebab saya rasa memang dia tak layak untuk taunting saya, sebab dia tak main jungle tank. Sebab tu kita menang game 3. Mungkin kalau game tu dia pick assassin mungkin ada fight-fight kot, tapi tengok game tadi macam okay, tu je. Nak kata tekanan tu sentiasa ada, tak kisahlah buyout ke loan ke, as long as the competitive tu ada, passion tu ada, the pressure still ada. Sebab kalau tak ada pressure maksudnya kita tak ada passion. So pressure tu is a normal thing lah. Kita nampak tadi game first, setiap kali Vamos dapat load, diorang nak perang, mati. Lepas tu load tak dapat gunakan. So dekat situ dah nampak Vamos ni dia kurang disiplin. And untuk game 3 kita nampak yang Aero 404 tak mahir lagi lah dalam menggunakan jungle tank. So mungkin dia boleh improve lagi jungle tank dia. Untuk Arkitora tak dapat dinafikan, memang dia one of the strongest team untuk season ni. Sebab diorang dah buktikan dah pun, diorang tak kalah lagi. And lepas ni pun diorang akan lawan dengan SC. Kalau diorang menang memang mungkin diorang top 2 lah, memang dah top 2 dekat PMY.